Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi dalam Bicara Muafakat. Tentunya dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kita pastikan segala gerak kerja kepribadian kita terkawal. Seperti mana yang kita tahu, Ramadan melimpahkan banyak rezeki dan pahala. Dan tentunya kita ingin mengisi dengan kerja-kerja yang berfaedah, jauhi segala yang mungkar. Baik, pada kali ini kita akan bicara tentang kehidupan semasa dan isu-isu politik bersama dengan tokoh yang hebat pada saya, yang pernah bersama dalam banyak syarikat-syarikat besar swasta dan kerajaan, dan pastinya segala pengalaman ini akan dicuplik untuk kita sampaikan kepada masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan. Beliau tidak lain tidak bukan adalah ahli Parlimen Tangga Batu Yang Berhormat Haji Bakri Jamaluddin, yang juga Timbalan Pusurujaya PAS Negeri Melaka. Terima kasih Haji kerana sudi bersama. Ya, terima kasih. Wabi di Melaka jauh juga datang ke studio, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan paling utama dalam bulan puasa ni, apa sebenarnya yang amalan-amalan yang kita kena jauh, kita kena dekatkan Haji? Mungkin permulaan daripada Yang Berhormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Datuk yang mengundang saya ke program podcast Muafakat Nasional lah. Baik, seperti mana kita lihat bila Allah sebut tentang ayat puasa ni kan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi inilah sebenarnya kita panggil benda yang paling basic bila kita masuk bulan Ramadan. Kenapa? Supaya Ramadan ni bagi saya lah menjadi pasantren bagi kita membersihkan diri kita, melakukan amalan-amalan, meninggalkan skala yang ditegah dilarang oleh agama. Dan kenapa natijahnya di mana? Yang akhirnya la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang-orang yang bertakwa lah. Jadi seperti biasalah bila kita masuk bulan Ramadan ini, ialah kita terpaksa bersekam mata dan sebagainya. Dan sebenarnya bukan bulan kita rehat ni Datuk. Ya, betul. Kita kena bekerja lebih lagi. Lebih lagi bila jadi wakil rakyat. Ya. Kan, jadi kita turun santuni rakyat, mana mereka yang nak, orang-orang yang memerlukan, duafa dan sebagainya, kita sepatutnya bantu untuk supaya mereka dapat menyambut hari raya itu dengan lebih gembira. Dan bagi kita lah, orang-orang yang melakukan infak dan sedekah bulan Ramadan itu, pastinya ganjarannya berlipat kali ganda yang dijanjikan oleh Allah SWT. Paling utama sekali kepribadian, sama ada pemimpin atau rakyat yang biasa, kita mesti menjaga perkara-perkara itu, kerana bukan hanya dalam bulan puasa saja, sepatutnya berterusan. Dan kalau kita bercakap tentang soal yang Wabi sebutkan tadi, soal kepribadian ini meliputi orang-orang politik, jaga kawal lidah kita dalam bulan puasa ni. Macam mana Wabi? Tapi bagi saya bukan bulan puasa je. Bulan tak puasa pun sepatutnya lah. Sebab bagi saya, ahli politik ni kita adalah leader. So leader ni dia mesti ada dia punya aura-aura yang tertentu, yang sifat belas kasihan, keadilan dan sebagainya lah. Dan saya rasa ini satu karakter yang sangat penting. Dan saya rasa karakter ni lah sebenarnya yang sangat diperlukan oleh masyarakat Malaysia hari ini. Mereka mahu melihat seorang pimpinan yang santun, berhemah, bijak, intelek, dan adil, dan mereka tidak menggunakan platform politik ni untuk kita panggil menjadi sebagai provokatif dan bombastik lah. Dan saya rasa itulah pendekatan yang saya gunakan apabila parti menamakan saya untuk jadi calon dalam pilihan raya lah. Saya tengok satu, Wabi, saya sejak mutakhir ni, ramai kawan-kawan kita yang bukan Islam pun dia belajar berpuasa. Jadi ini satu benda yang dia meliputi soal kita nak jaga kesihatan, gula dalam darah tinggi dan sebagainya. Ini menampakkan bahawa dari segi sudut kesihatan itu bermanfaat dalam kita berpuasa ini. Ya, itu kita tidak nafikan dari segi kesihatan lah. Tapi yang bagi saya lah, yang lebih penting bila Allah kata la'allakum tattaqun. Kan, sebab dalam bulan puasa ni ada perkara-perkara yang di luar bulan puasa kita boleh lakukan, tapi dalam bulan puasa kita terpaksa tidak boleh lakukan. Betul. Dan ini sebenarnya disiplin. Kan, jadi kalau kita nak jadi ahli politik nafsu, yang berjaya, kena ada tu tahan nafsu. Kan, tahan nafsu dan disiplin menahan nafsu. Itu penting lah. Saya nampak pendekatan Wabi ke arah soal kemajmukan ini dalam konten-konten di Facebook dan sebagainya. Saya nampak
Wabi mendahului banyak perkara-perkara yang baik, menyantuni semua bangsa dan sebagainya. Dan ini tuntutan sesuai dengan tuntutan Islam yang kita tidak akan menzalimi sesiapa saja. Boleh Wabi ceritakan bagaimana Wabi menguruskan masyarakat di tempat Wabi, khususnya di Tangga Batu? Baik, pertamanya waktu saya bekerja di Indonesia dulu di Pekanbaru Riau, memang saya pernah terlihat signboard besar ditulis mengatakan bahawa manusia yang baik itulah manusia yang berbuat baik sesama manusia. Jadi kalau saya bukan ulama kalau tak silap saya itu merupakan hadis tu, nanti kita boleh cek. Jadi bagi saya itulah peranan kita apabila kita dilantik menjadi wakil rakyat. Jadi kita buat baik dengan semua orang. Tak kira India, China dan sebagainya. Tapi bagi saya sendiri, pengalaman saya bekerja dengan syarikat Kuala Lumpur Kebun Berhad, KLK. ini bagi saya memanglah, dulu saya masuk estate tahun 1985. Majoriti pekerja saya, estate pertama saya adalah di Tenang Station, Ladang Vurs, di mana majoriti pekerja saya adalah orang-orang Cina dan juga orang-orang India. Jadi bagi saya tidak kekok untuk saya terjun sebagai ahli politik ke tengah masyarakat kerana saya sudah terbiasa dengan mereka. Baik, kemudian apabila saya dipindahkan ke Indonesia kan, ya kita bercampur dengan orang Batak, orang Jawa, orang Nias, dan mereka pula dipanggil berbagai-bagai agama. Ada yang Katolik, ada yang Hindu, orang Jawa masih lagi ada agama Hindu, ada Islam dan sebagainya lah. Jadi bagi saya dia tidak suatu yang agak asing dan janggal apabila saya diberi peluang untuk menjadi ketua rakyat dan menang pilihan raya, maka bagi saya tidak kekok untuk saya turun ke bawah menyantuni semua kaum lah. Pengalaman-pengalaman ni penting Wabi sebenarnya. Wabi nampak naik dalam dunia kerjaya sebelum ini agak pantas, dan kebetulan apabila Wabi masuk dalam arena politik ini, sesuatu pendekatan yang perlu disesuaikan. Apakah persamaan dan perbezaan ketika berada dalam syarikat yang besar ni dengan JLC dan sebagainya dengan dunia politik ni, Wabi? Baik, sebenarnya bagi saya lah, saya tidak nampak satu perbezaan yang besar. Sebab kedua-duanya kita adalah leader, kita sebagai pemimpin. Cuma berbeza dalam sektor swasta pekerjaan ni, mana kita always bagi instruction ke bawah. Tapi dalam dunia politik biasanya kita kena turun ke bawah dan kita mesti siap mendengar kan keluhan rakyat dan kita selesaikan isu. Jadi perbezaan itu. Kalau di atas kata kita boleh bagi instruction ke bawah, tapi kadang-kadang bila dalam dunia politik kita kena dengar instruction daripada bawah ke atas. Jadi kita kena imbangkan lah. Imbangkan lah. Kalau kita telinga nipis tak boleh. Tak boleh. Saya tertarik apabila Wabi menyantuni golongan baba dan nyonya, yang mana kadang-kadang mereka nak tahu secara mendalam perjuangan yang parti yang Wabi bawa. Cuma yalah, ini bukan satu kerja mudah sebenarnya nak meyakinkan orang. Sebab itulah terdapat sanggahan yang berbeza tentang pendekatan PAS umpamanya, yang pada mereka kadang-kadang agak menakutkan dan sebagainya. Wabi boleh terangkan benda ni? Baik, saya nak share sikit lah. Sebab di Indonesia pun ramai kawan kontraktor Cina saya tanya saya kan, Wabi, you seorang Muslim, you boleh naik setinggi ni dalam sebuah syarikat yang majoriti dimiliki oleh orang bukan Melayu lah. Sebenarnya banyak orang tak tahu kunci adalah Islam. Bila Al-Quran sebut laqad qana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kan, mana dalam diri Nabi itu adalah contoh tauladan terbaik. Baik, semenjak saya masuk PAS tahun 85, saya kerja estate, masa kerja estate lah. Dulu mas pakai seluar pendek lah. Tapi lepas tu dah jadi manager pakai seluar panjang. Jadi sebenarnya bila saya join PAS dan saya pergi ke markas-markas PAS, saya belajar untuk ilmu. Sebenarnya inilah ilmu yang saya dapat. Sebab kebanyakan kita melihat Rasulullah tu sebagai pemimpin agama, tapi tidak ramai orang yang melihat bahawa Rasulullah itu merupakan a good manager. Kan? Sebab kalau kita belajar soal komunikasi pun, saya tahu Datuk mesti pakar komunikasi. Tak juga. Kan? Baik, kunci kepada komunikasi apa? Kan dia kata siap mendengar, betul kan? Betul. Sebab tu Allah bagi kita dua telinga, satu mulut. Mana pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dia siap mendengar. Kan? Jadi sebenarnya dalam saya memimpin dalam sektor korporat, itu antara amalan-amalan yang saya gunakan apabila saya belajar tentang kitab Syama'il Muhammadiyah.
Yang guru saya adalah MP Jasin. Dulu setiap bulan puasa sebelum saya masuk kerja, saya pergi rumah dia, tak ada kitab. Dan sebenarnya di sana mengandungi banyak rahsia-rahsia kepribadian Rasulullah. Amin. Yang kalau kita amalkan dalam management, kita akan dapat lihat dia punya kesan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita bawa dalam dunia politik. Sebab tu pengalaman saya di Indonesia, di sana ada, kita panggil orang-orang nias, biasa mereka agama Kristian dan sebagainya. Bagaimana kita melayani mereka bekerja dengan adil. Maksud adil tu apa? Maksud adil, keadilan. Jadi bila mereka melihat bahawa kita sebagai pimpinan, walaupun mereka tahu saya hari Jumaat khutbah, jadi imam dan sebagainya, tapi kita dapat respect kerana kita menghormati mereka. Kan? Sebab ini peristiwa benar. Apabila saya dilantik menjadi GM di Kompleks Nilo, dan di sekitar kampung tu adalah kampung Melayu. GM sebelum saya adalah orang Cina, dan ya, namanya pekerja kita ada yang agama Kristian dan sebagainya. Maka kita bina masjid, bina surau, juga kita bina gereja untuk pekerja-pekerja kita yang bukan beragama Islam kan. Jadi bila saya jadi manager, mereka lihat saya ke kampung jadi imam, saya khutbah, mereka kumpul tanda tangan, mereka jumpa saya. Pak, kami minta supaya Bapak robohkan semua gereja-gereja yang ada dalam perusahaan Bapak. Jadi saya kata, kalau kamu suruh saya robohkan gereja ni, kamu ikut ajaran mana? Ini cerita betul tau. Contoh. Mereka kata ikut ajaran Islam lah Pak. Islam yang mana satu? Islam yang Nabi Muhammad bawa lah Pak. Saya kata tidak. Islam yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, di saat perang pun kita tidak boleh merosakkan rumah ibadah agama lain, apalagi dalam suasana tenang. Jadi saya tak buat. Tapi kecuali kalau isu sekarang, kalau rumah di ibadah tu dibina atas tanah orang lain, itu cerita lain lah. Tapi ni saya bercakap dalam lingkungan saya sebagai senior, sebagai general manager, yang bawah saya tu kata kalau luas ladang saya tu daripada hujung sini hujung sana 55 km. Nak sama besar dengan negeri Melaka lah. Jadi itu yang saya amalkan. Kunci dia apa? Kunci dia adalah Islam kan. Kenapa Wabi pilih perjuangan dalam PAS, Wabi? Ini satu benda ya. Baik, saya sebenarnya kalau keluarga saya di Melaka lah, dan keluarga belah isteri saya belah kapal Baba kan, memang semua UMNO. Kan, dan ketika saya masuk universiti pun saya berkawan politik. Dan saya berkawan dengan orang Terengganu sebenarnya waktu tu. Kawan-kawan saya Terengganu, dan mereka selalu cerita tentang Tuan Guru Haji Adi lah semua. Jadi saya belum boleh terima. Tapi satu hari bila Tuan Guru Haji Adi tu dapat berceramah di ruang besar UPM, saya pergi malam tu. Dan di situlah saya rasa bermulanya turning point lah. Turning point saya minat pada PAS. Dan bila saya bekerja di Tenang Station di Segamat, di situlah saya mohon untuk jadi ahli PAS tahun 1985 lah. Kerana saya melihat bahawa saya melihat satu kejujuran yang ada dalam PAS ni, bersih, tak terlibat dengan benda-benda rasuah dan sebagainya. Dan sebagai anak muda waktu tu, itulah memang yang kita cari. Tapi kita nampak sekarang, Wabi, ini ikhlas daripada saya berdasarkan pergaulan saya di bawah dan sebagainya. Anak-anak muda sekarang pun telah memahami perjuangan PAS. Dan walaupun masih terdapat lagi orang yang tertanya-tanya, budak-budak muda ni kadang-kadang dia nakal. Dia rasa, layakkah aku jadi ahli PAS ni kan? Bila dia bayangkan bila masuk ahli PAS ni, kena tinggal semualah yang benda-benda yang tak baik. Itu ajaran Islam. Tapi dia rasa takut-takut, layak tak saya ni masuk PAS atas kedudukan dia yang masih lagi, dia kata aku ni masih jahil lagi. Apakah Wabi nampak sebenarnya apa keterangan yang patut mereka ambil dalam perjuangan PAS ni? Baik, saya ramai sebenarnya kawan-kawan saya lah, yang seangkatan kami. Kami bukan mengaji sekolah pondok. Macam saya sendiri pun tidak kalau kita sistem pendidikan saya ni tahun 71, kami merupakan pelajar-pelajar pertama sistem Jawi dihapuskan. Sebab tu saya tidak boleh baca Jawi dengan baik. Tapi saya boleh baca Quran dengan baik sebab saya belajar. Tapi bagi saya, bila kita masuk PAS, macam saya masuk PAS tahun 1985, jadi siang hari tu saya pakai seluar pendek. Dulu kan manager macam cerita Piramli tu, anak bapak kan, seluar pendek kat estate tu kan. Tapi malam saya pakai pergi ni dah saya pakai dengan jubah apa semua kan. Jadi macam kita kontras. Lain kan. Tapi tak apa, sebab bagi kita, bila saya mengikuti kelas-kelas pengajian yang disampaikan oleh guru-guru daripada PAS, di sana saya melihat kan, di situlah kita belajar sebenarnya. Kita belajar, dan alhamdulillah sebenarnya apa yang kita belajar daripada guru-guru kita itu, kalau saya sendirilah, maka saya praktikkan dalam
dunia pekerjaan saya lah. Itu saya rasa itulah. Jadi macam antara guru saya lah, almarhum Ustaz Abdul Ghani Abdul Rahman, bila saya dipindahkan Malaysia, saya pergi jumpa beliau minta nasihat. Dia nasihat saya satu je, dia kata, Bakri, dia kata, kalau dunia yang kau tawarkan dengan pekerja-pekerja engkau tak dapat selesaikan masalah engkau. Tapi kalau Islam yang kau bawa, insya-Allah perjalanan syarikat engkau akan berjalan dengan baik. Dan sebenarnya itulah yang saya praktiskan lah. Walaupun Kuala Lumpur Kepong ni sebuah syarikat Cina, majority shareholder daripada keluarga Tan Sri Lee Loy Seng waktu tu. Tapi pendekatan Islam yang saya bawa, makna dia sebab pekerja saya di India, ada China, kan mereka juga lah di Bali mereka rayakan, mereka juga buat Ponggol Day dan sebagainya. Benda-benda dalam hidup saya dah bertemu semuanya. Kan, tapi bila mereka minta kita panggil peruntukan untuk mereka, kita bagilah sebab tu hak mereka. Kan, hak mereka, kerana bagi saya mudah saja. Bagaimana kita menguruskan sebuah masyarakat di ladang dan dalam sebuah negara sebenarnya sama. Sebab keuntungan sebuah syarikat itu juga datang daripada apa? Daripada pekerja, kan? Ya, betul. Pekerja di bawah ada yang India, ada China, ada kalau kita di Sarawak ada Iban, ada Kadazan dan sebagainya. Mereka menyumbang kan kepada keuntungan syarikat. Dan wajar bagi saya syarikat kembalikan sebahagian untuk melihat maslahah dan kebajikan mereka. Begitu juga ketika saya di Indonesia pun saya buat benda yang sama. Cuma sampai saya tahu kata, apa ni you buat ni pelik. Kan, bagi saya tidak. Kan, tidak. Jadi hak mereka sebagai pekerja, kita kena bagi dari segi kebajikan, tempat tinggal mereka, kan, kesejahteraan mereka, semua kita lihat. Dan saya rasa benda ini tidak jauh apabila kita duduk dalam dunia politik. Kerana sebagai pemimpin menjadi kewajipan kepada kita untuk memelihara keharmonian, perpaduan dan kesejahteraan masyarakat di bawah. Kalau dalam dunia peladangan tadilah, pekerja saya sendirilah. Saya bila Yang Berhormat masuk tentang perdagangan tu, saya nak pergi ke hujah tentang begitulah. Saya nampak bahawa dalam parlimen Yang Berhormat lebih menumpukan soal-soal komoditi, kelapa sawit dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang menarik kerana tak banyak ahli-ahli parlimen yang berkemampuan untuk berhujah dalam benda-benda ni. Kalau kita lihat memang aktif Yang Berhormat, saya tengok dalam sidang Dewan. Cuma pelibatan industri komoditi perdagangan ini kita lihat macam mana masa depan dia dalam sektor orang kata komoditi negara. Baik, terima kasih. Pertama saya kena clearkan dululah kenapa saya bercakap soal komoditi. Kerana saya dalam Perikatan Nasional tu, saya dilantik menjadi ketua portfolio komoditi Perikatan Nasional. Jadi saya ni sifat saya lah, saya suka bercakap pada benda yang saya tahu, saya menguasai. Kalau benda yang saya tak kuasai, saya tak ada knowledge dia, saya tak nak bercakap. Nanti orang kata jadi kaki spin lah. Jadi sebab tu satu. Yang kedua, saya buat homework. Setiap ucapan-ucapan saya tu memang saya study, saya tengok data dan sebagainya. Supaya apa? Supaya bila saya bercakap itu, saya nak orang melihat bahawa inilah sebenarnya model yang kita nak di parlimen, berbahas dengan fakta, konstruktif, bukan di parlimen tu kita dengan bahasa-bahasa yang bombastik dan sebagainya. Dan saya memilih pendekatan itu dan saya akan kekal. Dan saya pernah bertanya dengan Syed Saddiq, beberapa ahli-ahli parlimen yang lama-lama, saya kata saya tidak boleh jadi macam kamu. Kan Syed Saddiq kan dia kalau berbahaskan tapi apa mereka beritahu, dia kata, Wabi, you kekalkan dengan cara you berbahas, dan kami suka tengok cara you bahas, sebab you bahas dengan fakta, dan bila soal jawab dengan menteri dalam keadaan yang sangat harmoni. Dan saya rasa mereka katalah rakyat Malaysia melihat itu. Saya tak tahulah, wallahualam, Datuk sebagai memang rakyat perhati benda-benda tu, Wabi. Dan saya nampak bukan nak puji Wabi, tapi saya nampak ada orang kata komunikasi yang tertib, berdasarkan pada isu, dan kemudian tonasi suara yang Wabi lafazkan itu menampakkan kematangan dalam kita berhujah. Jadi itulah, teruskan tentang komoditi tadi itu. Baik, kita tambah sikit lagi. Sebenarnya kan macam mana YB tiba-tiba terjun daripada dunia korporat terjun dunia politik kan. Ini rakyat kena tahu sebab sebenarnya zaman arwah almarhum Ustaz Fadeno PAS pernah melancarkan yang panggil mengulamakan profesional dan memprofesionalkan ulama lah.
Jadi kemudian kalau kita lihat Datuk Seri Tan Sri Datuk Seri Presiden PAS lagi ni pun dia bercakap soal kerajaan teknokrat sudah lama, bukan baru. Kan mungkin rakan-rakan benda ni tak disebar, tapi sebenarnya inilah perancangan yang dilakukan oleh PAS sendiri, membawa orang-orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu masuk ke parlimen supaya apa? Supaya kita dapat boleh memberikan suatu kontribusi kepada negara. Walaupun kita daripada bangku membangkang, tapi kita konstruktif. Kan kita bagi idea dan sebagainya. Akhirnya kita bagi yang paling penting apa? Untuk kesejahteraan rakyat dan negara kan. Betul. Itu baik, balik pada komoditi tadi. Baik, saya sebenarnya daripada awal saya masuk ke Dewan ini, saya sangat konsisten dengan perjuangan saya, kerana saya rasa tidak ramai boleh katakan tak adalah sebelum ni kan. Sebab saya melihat ramai di kalangan ahli-ahli parlimen ni, mereka adalah lawyer sebenarnya. Dan mereka hebat bercakap, tapi mereka tidak ada satu-satu yang menguasai bidang-bidang tertentu. Tapi kalau kita lihat ni dalam Perikatan Nasional sebenarnya dah ada contoh Engineer Khairil, kan, sebab tu dia partner dia adalah menteri pengangkutan. Tengok macam mana dia bahas, sangat konstruktif. Betul. Kalau saya pula dalam bidang komoditi, saya boleh juga dalam bidang alam sekitar, dan juga pertanian, boleh, itu memang bidang saya. Dan lihat bagaimana kita berbahas. Sebenarnya banyak lagi, cuma mungkin media tak highlight. Media yang highlight tu yang kelahi-kelahi tu kan. Tapi kalau kita teliti satu-satu, saya melihat bahawa sebenarnya ramai juga di kalangan rakan-rakan ahli parlimen saya, mereka bahas tu sangat-sangat konstruktif lah. Tapi sedihnya kadang-kadang media tidak highlight. Baik, kalau kita melihat komoditi ni, kita kena akui sawit tu sendiri sebenarnya antara kita panggil sektor yang menyumbang hampir 100 bilion lebih kepada KDNK Malaysia lah. Dan sebab tu bagi saya kita tidak boleh anggap benda ni benda kecil. Kan, dan perlu diberikan satu fokus kepada bagaimana kita nak mempertahankan industri ini supaya dia jangan jadi macam getah. Kan. Baik, kalau saya melihat sebenarnya antara faktor utama yang berlaku inilah selepas Covid, sebab tu Covid, harga CPO naik begitu tinggi sampai RM8,000, so tak pernah berlaku dalam sejarah. Kan, dan sebab tu bila harga CPO naik, harga minyak masak pun naik. Kadang-kadang orang tak faham, dia kata wah, zaman PN dulu harga minyak masak tinggi, tapi dia tak tahu dia harga komoditi. Kan, komoditi. Dan bila berlaku macam tu, sebenarnya banyak syarikat-syarikat kecil atau pekebun kecil, mereka tak lakukan penanaman semula sebab harga tinggi. Dan sekarang pun sama, harga CPO sekarang pun agak tinggi, 4,000 lebih setan. Jadi orang-orang yang pokok tu ni dia hold dulu, jangan dulu kan. Satu. Yang kedua, selepas Covid, kos semua naik. Kos baja semua naik dengan di luar kawalan lah. Jadi kalau kita nak buat penanaman semula tu dia mahal. Jadi apa yang berlaku hari ni, kita lihat bahawa kita punya average yield per hektar kita dia dah, kita panggil dah macam tersekat dalam 16 17 tan lah. Baik, sedangkan kalau kita lihat hari ni dengan research and development, mereka melahirkan progeny ataupun plantimeter yang baru, macam saya sebut di parlimen ada dia panggil high stack ratio, sepatutnya potentially kita boleh melebihi 20 tan sektar lah kalau kita ambil secara average. Tapi kita tak dapat. Baik, kenapa tak dapat? Faktor pertama adalah sebab jumlah pokok tinggi kita, dia panggil aging palm ni, meningkat setiap tahun. Sedangkan kita punya replanting rate kita baru dalam 2 hingga 3% je. Jadi sebab tu saya banyak kali sebut sebab kalau kerajaan tidak lakukan satu tindakan yang drastik, saya bimbang bahawa kita akan kehilangan kita punya competitiveness di pasaran global. Sebab kita harus tahu daripada 19 juta tan atau tahun ni kita rekod 20 juta tan CPO yang dihasilkan, yang digunakan dalam negara cuma 3 juta tan aja. Lebihnya ekspor. Kan, jadi kalau kita tak catch up dengan export market, sebabkan kita production kita tak meningkat, kita bimbang negara Thailand, Indonesia akan ambil alih market tu lah. Sebab tu saya agak konsisten perjuangan saya ni lah di parlimen. Baik, yang kedua, bila kita bercakap soal kelapa sawit ini,
daripada 5.6 juta hektar yang kita tanam, sebenarnya pekebun kecil lah 1 juta lebih tau, 1.3 juta hektar. Mana almost kita panggil apa? 1/3 lebih kurang lah. Lebih kurang lah kan. Jadi makna dia kesan dia pun besar tau kepada pekebun kecil. Kan, pekebun kecil. Jadi kalau saya berjuang dalam industri komoditi, secara tak langsung saya juga berjuang untuk untuk masyarakat di bawah lah. Satu bukan macam sawit Ya. Wabi, tak pernah sepi daripada tekanan antarabangsa. Ya. Jadi ini satu benda yang harus ditangani dengan bijak oleh kerajaan dan sebagainya. Baik, kita alhamdulillah lah sebab pengalaman saya di Indonesia dulu. Bagaimana kita nak jadikan supaya kita punya pasaran sawit kita ni panggil sustainable dan sebagainya lah. Sebab tu pada awal dulu dia adakan RSPO, dia panggil Round Table Sustainable Palm Oil. Tapi kemudiannya kita melihat macam RSPO ni macam arm twisting organisation lah. Setiap tahun kita buat ni ada ditambah syarat ni dan saya ingat Indonesia lebih berani. Sebab Indonesia mengambil langkah awal, mereka keluar daripada RSPO dan Indonesia memperkenalkan standard di sini pakai Indonesian Sustainable Palm Oil ISPO lah. Dan kerajaan Indonesia bagi masa 2 tahun untuk semua syarikat yang beroperasi di Indonesia untuk dapatkan ISPO. Dan waktu tu saya di Indonesia. Alhamdulillah, Kuala Lumpur Kepung di Indonesia kita ada waktu tu ada dalam 100,000 lebih hektar. Dalam masa 2 tahun kita dapat buat persijilan semua. Dan 2 tahun lepas tu baru Malaysia memperkenalkan MSPO lah. Dan bagi saya sebenarnya dia tidak menjadi halangan kerana kita punya standard yang MSPO yang sangat bagus lah. Sangat bagus. Cuma yang menjadi masalah kita adalah macam saya bangkitkan di parlimen lah. Ada segelintir khususnya di kalangan orang kampung kebun kecil yang mengalami masalah susah nak dapat MCO sebab tentang status tanah lah. Bila sebut status tanah ni makna dia bagaimana kerajaan pusat kena bekerjasama dengan kerajaan negeri sebab tanah ni di bawah urusan kerajaan negeri untuk mempermudahkan supaya mana kita boleh dapat status 100% MSPO. Jadi kita tak ada masalah bila kita jual kita punya ekspor kita punya SPO produk keluar negara lah. Wabi nampak bila perjanjian Anwar Trump ni ada memberi kesan kepada komuniti dan juga perusahaan sawit negara. Baik, sebenarnya dia macam saya lihat lah, saya sebut di parlimen, sebenarnya kita boleh ambil advantage. Kan sebab Amerika ni sebenarnya dia antara negara pengeluar minyak. Sebenarnya kalau kita lihat minyak sawit ni pesaing dia apa? Kacang soya kan, minyak soya, kemudian minyak bunga matahari dan sebagainya lah. Dan kalau kita lihat Amerika ni antara pengeluar minyak soya yang besar dunia kan, dan dia hantar ke China. Ya, betul. Sekarang bila berlaku konflik antara China dan Amerika sebenarnya di situlah peluang Malaysia sebenarnya. Kalau kita boleh terobos pasaran China kan, pasaran China, dan China tak ambil soya daripada Amerika dan ambil sawit daripada kita. Dan baru-baru ni saya lihat dalam POC diadakan di Hotel Shangri-La. Saya rasa kita ke arah itulah. Kita ke arah itu. Kita kena tap market kita di negeri China supaya kita panggil, sebab kita kena faham bila orang sebut sawit ni apa, dia panggil vegetable fat. Vegetable fat ni dia adalah sumber makanan. Kalau kita lihat almost 70% daripada kita panggil yang ada dekat rak-rak dekat supermarket, sama ada shampoo ke sabun, semua datang daripada ada makanan ke biskut, semua ada konten sawit lah. Jadi kita tengok dalam soal ini, Wabi, ya memang betul, kita kalau kita guna pakai kesempatan itu untuk berdagang dengan negara China dan sebagainya, tetapi halangan itu dalam ART ni agak sedikit menghalang. Saya lihat ART ni dia tidak menghalang soal pertanian, dia cuma soal macam tidak ada clause dia teknologi. Teknologi macam digital semua tu ada lah. Tapi kalau dalam pertanian tak ada. Tak ada. Kalau kita lihat bahawa sebab tu saya bercakap di parlimen, kebimbangan saya satu je, sebab ART ni Amerika boleh ekspor dia punya bahan-bahan pertanian, daging dan sebagainya. Disebut juga padi dalam tu tau. Kan beras kan. Bila masuk ke Malaysia, kita tak boleh adakan sekatan. Contoh, kita bagi okey boleh bawa masuk sekian banyak, tak boleh. Kemudian kita katakan mengenakan tax, tak boleh. Kan? Tak boleh. Jadi sebab tu macam saya sebut di parlimen, Amerika ni dia boleh mengeluarkan beras sebanyak 9 hingga 10 juta tan setahun. Tapi banyak orang yang tak tahu, dia kata Amerika ada beras ke? Dia tahu gandum. Kan sebenarnya Amerika ada di Arkansas kan. Dia kata dia memang ada ni. Dan sedangkan kita di Malaysia ni, Datuk, kita
jumlah pengeluaran beras kita dah cuma 1.3 juta tan je setahun. Keperluan dalam negara lah 2.4 juta. Kan, sebab tu saya kata, saya tanya di parlimen kebimbangan saya nanti bila IRT ni diberlakukan. Jadi mereka boleh free flow bawa dia beras. Dan dia memang murah tau, beras dia murah. Kan, kita di Malaysia beras bersubsidi berapa harga? 2,600 kan? Satu tan dia luar 1,600. Jadi kalau dia masuk lebih murah, apa akan jadi pada nasib pada petani kita lah. Itu yang saya tanya di parlimen lah. Tak, bila Wabi sebut beras ni, Melaka pun ada beras Melaka? Dia sebenarnya dia kadang-kadang kita panggil, bila kata politik ni, politik is all about opportunity lah. Okay. Kan, sebenarnya dia tak ada beras Melaka tu. Itulah, saya lupa nama kod dia lah. Kalau tak salah MR297, kalau tak silap saya, itu memang beras yang Mardi punya standard ditanam di negeri yang lain lah. Tapi tak ada lah tak ada sawah di Melaka. Sawah ada, tapi dia bukan, beras Melaka tu bukan satu brand. Dia banyak orang tak tahu. Dia sebenarnya pertanian ni, dia ada kod dia. Kalau contoh saya share dengan Datuk Alam, kata durian D24. Itulah Datuk Nina. D24 tu kod dia. Oh, I see. Sama dia ada kod dia kan? Kod dia. Jadi setiap bahan pertanian ni dia ada kod dia. Sama juga macam beras. Dia kata MR297. Tu kod dia. Apa itu beras apa? Saya lupa nama dia lah. Dia macam tu. Dia pertanian ni semua ada kod dia. Bukan kita main sebut sebarang. Itu memang dalam sistem agriculture dia memang ada dia punya kod dia lah. Sebab yang sebut beras Melaka tu, saya nak tanya, Wabi pernah rasa tak beras Melaka tu? Sama je lah. Kalau kita makan beras MR297 yang ditanam di Keria ni, benda-benda yang sama ke. Cuma mungkin lah kita panggil, macam dia kata, politik is all about opportunity lah kan. Untuk nampak Melaka ni apa, maka kita perkenalkan. Tapi sebenarnya kalau saya dengan keadaan sawah dari Melaka, dia tak cukup untuk menampung keperluan negeri Melaka itu sendiri lah. Nak pastikan petani dan peladang dari segi getah negara kita ni terus survive, apa benda yang perlu direform, Wabi, untuk memastikan dalam keadaan yang terjaga, terkawal dan menjaga kebajikan mereka? Baik, saya lihat dulu saya pernah menulis satu artikel lah tentang, saya kata rubber ni bukan berada di sunset industry lah. Waktu tu kerana career saya bermula dengan getah. Dengan KLK getah, saya jaga getah di ladang Vuls. Saya tahu bagaimana getah tu diproses untuk menjadikan SMR10, SMR20 dan juga SMR latex concentrate, saya tahu. Kemudian saya pindah di Padang Tengku juga, saya jaga getah, dan juga rakan saya jaga koko. Saya tahu sikit banyak koko. Dan sebenarnya getah ni, kita di Malaysia ni, saya lihat sejak akhir ni dia menurun dengan begitu drastik. Sebab tu saya sebut di parlimen baru ni, kalau kita ambil data tahun 2020 berapa, kita jumlah pengeluaran getah negara dah 500 ribu tan setahun. Kemudian dia berkurang kepada 300. Menurun. Dan saya kata gitu, kalau penyakit pesta luptiosis ni tak dikawal dengan betul, saya jagakan production tahun sekitar 320 ribu, betul 320 ribu tan setahun. Dan dia akan terus menurun. Baik, pertama sebab apa? Sebab saya kata petani-petani pekebun kecil ni mereka dah berumur. Kan? Berumur. Baik, kemudian estate getah dah tak ada. Mereka dah convert kepada kelapa sawit. Okey. Kemudian yang ketiga pula, kebanyakan kalau ladang getah ni di kawasan-kawasan yang agak berbukit. Kawasan yang landai orang dah convert pergi ni kan. Kemudian satu benda yang paling kritikal sekarang adalah penyakit pesta luptiosis. Sebab tu saya di parlimen saya bercakap, dan sebab saya juga Datuk salah seorang daripada ahli jawatankuasa pilihan khas tentang alam sekitar, sains dan peladangan. Kita dah panggil pengarah LGM, kita bincang. Cuma kita belum panggil Risda lah. Sebab bila kita cakap soal industri getah ni, dia bukan saja melibatkan LGM, tapi dia juga melibatkan Risda ni sebagai kita panggil main player kan. Sebab Risda pun ditubuhkan untuk melihat kita panggil industri getah di bawah pekebun kecil. Dan hari ni boleh katakan dalam 331 ribu pekebun kecil getah ini memang semua bawah Risda, sebab estate dah tak ada. Betul kan. Jadi cabaran kita yang paling besar adalah penyakit pesta luptiosis. Pesta luptiosis ni ialah penyakit yang menyebabkan daun dia gugur. Kan? Baik.
kalau kita pakai dalam keadaan biasa, daun getah ni dia gugur setahun sekali je. Musim Biasanya pada panas, musim panas. Biasanya dalam bulan 1, bulan 2 lah, bulan 2, bulan 3. Kemudian bila daun dia gugur, biasanya getah ni akan berkurangan. So bila daun dia dah kerah balik, getah akan naik. Kan? Itu normal sequence. Tapi bila dia kena penyakit pestaloctosis ni, dia sampai 3 kali gugur daun. Kita bayanglah kalau normal wintering saja, kita perlukan 3 bulan untuk pulih. Kalau ditambah lagi dengan 3 round pestaloctosis, berarti apa? Hampir the whole year kan? Whole year tak ada. Sampai setahun lah. Jadi sebab tu saya bercakap di parlimen. Kerajaan mesti tubuhkan tabung bencana komoditi. Macam mana kita ada tabung NADMA kan, bila kena banjir ada bencana alam. Jadi sekarang ni kerajaan ada tabung dipanggil bantuan musim banjir, musim tengkujuh kan. Tapi bagaimana kebun getah yang hilang pendapatan disebabkan oleh bencana penyakit pestaloctosis yang sepanjang tahun dia tak ada hasil. Jadi benda ni kita kena lihat supaya kita tak nak industri ni terus jatuh. Akhirnya hilang kan daripada radar. Baik. Kemudian antara keluhan-keluhan saya dengar daripada petani sendirilah, saya tidak membuat persepsi. Mereka mengatakan bahawa hari ni klon-klon getah yang ditanam ni pokoknya kecil, susunya kurang dan sebagainya lah. Wallahu alam lah. Tapi pada pandangan saya, sebab tu saya sebut di parlimen, juga dalam mesyuarat jawatankuasa pilihan khas, kita bercakap dengan LGM. Apakah macam saya belajar dululah, kalau kita nak melahirkan pokok getah yang bagus, sebab dia ada panggil pokok penanti, dan dia panggil, kalau saya panggil sayon dan dia panggil apa, dengan juga pokok penanti lah, dia panggil rootstock. Biasa rootstock ni macam kita tanam durian ni, Dato'. Kan, pokok penanti ni dia tak boleh ambil daripada durian kahwin. Dia mesti ambil daripada apa? Biji dia mesti durian kampung. Sebab durian kampung ni dia punya akar dia bagus, akar dia cantik, mendalam kan akar dia. Getah pun sama. Kalau untuk dapatkan pokok yang bagus, kan, pokok penanti ni, makna rootstock ni mestilah daripada biji getah yang daripada seedling, bukan daripada klon. Kan. Jadi saya pernah bertanya dengan Pusat Semaian Risda waktu mereka mengadakan exhibition, booths di Pipok. Saya tanya macam mana kamu dapatkan supply biji getah. Mereka kata kita beli daripada orang kampung. Kan, cuma kekhawatiran saya adalah bila kita beli daripada orang kampung, kita yakin tak bahawa biji getah yang dia bawa tu betul-betul biji getah yang diakui boleh digunakan sebagai rootstock. Saya kekhawatiran tu. Kualiti tu. So kalau rootstock tu lemah, walaupun kita cantumkan dengan tunas yang berkualiti, pokok dia tetap sama. Tetap tak ada kualiti. Dia satu perkara, apakah YB bawa benda ni dalam pengetahuan kementerian yang di bawah Datuk Seri Dr. Noraini untuk membincangkan soal-soal masa depan? Saya bawa, alhamdulillah. Dan saya lihat daripada Datuk Johari, Datuk Seri Fadilah, dan sekarang Datuk Dr. Noraini, mereka ni orang yang sangat terbuka. Kita biasa lepas perbahasan, kita jumpa di luar berbincang. Dan saya pernah ajukan soalan ni, cuba cek balik. Sebab apa kita tidak mahu industri getah ni akan hilang daripada radar komuniti. Kan, sebabnya kita lihat hari ni kalau kita melihat soal ART lah kan. Kita antara pesaing terdekat kita dalam pengeluaran sarung tangan getah adalah Vietnam. Sedangkan Vietnam tu Amerika kenakan 20% tax. Kan, dan kita 19. Betul tak? So kita kena ambil peluang ni sebenarnya. Kan, untuk kita meningkatkan lagi pengeluaran kita, supaya dia boleh menyumbang kepada pendapatan negara lah. Itu maksud saya. Jadi industri getah ni sekarang ni kita beli latex ni, kita beli kebanyakan daripada Thailand. Kan, bagaimana kita nak kembalikan balik sistem pengeluaran latex ni. Kan, jadi semacam dulu dia orang kerajaan ada dipanggil latex East Coast latex corridor kan, latex corridor Pantai Timur dan sebagainya. Tapi benda ni saya tidak melihat dia berjalan dengan lancar lah. Berbalik kepada Melaka Melaka ni lebih tertumpu kepada soal pelancongan. Jadi tentu perkara-perkara yang dimiliki pengetahuan oleh YB ni nak dilaksanakan mungkin agak terhad di Melaka, cuma berguna untuk peringkat nasional dan sebagainya. Di Melaka sendiri, soal
apa kedudukan dari segi pandangan YB tentang baik. Saya sebenarnya saya Melaka ni memang saya sangat nostalgia lah. Kan ni kita share sikit. Dulu saya sejarah ni Datuk, saya tak peduli lah. Saya memang tak peduli lah sama sekolah ke, saya tak peduli. Tapi bila saya bertugas di Riau, Indonesia, kan ialah negeri Melayu. Saya lihat ada muzium Hang Nadim, sejarah-sejarah kan, dan saya mula mempelajari sebenarnya apa itu Kesultanan Melayu Melaka tu. Kan. Baik. Soalan Datuk tadi tepat je, pelancongan. Saya sebenarnya Indonesia ni menjadi guru saya lah. Kan kita lihat bagaimana dulu Pulau Lombok tu kan. Apabila salah seorang ulama, nama dia, gelaran dia Tuan Guru Bajang, menjadi gubernur di Pulau Lombok. Bagaimana beliau memperkenalkan halal tourism di Pulau Lombok. Kan, walaupun pada awalnya mendapat tentangan daripada peniaga-peniaga, tapi bagaimana dia berkomunikasi dengan baik, akhirnya diterima dengan baik. Baik, kita di Melaka pun Datuk, sebenarnya antara yang ada dalam pemikiran saya itu, bagaimana kita nak menjadikan Melaka ni sebagai halal tourism. Orang kata, macam mana ni kan YB? Dia tak okey je, sebab bagi saya, kalau dia menjadi halal tourism, market dia lebih besar. Kan, rakan-rakan Tionghoa kita jangan apa? Jangan takut. Jangan terkejut. Jangan terkejut. Ini kan. Sebab dia market dia akan lebih besar. Sebab tu kalau kita pergi ke Jepun sini Datuk pun, Jepun sekarang dah ada kan, dia punya apa, dia panggil apa? Muslim friendly hotel. Betul kan? Betul. Kalau Jepun saja pergi ke arah itu, kenapa kita tidak kan? Jadi bukan bererti makna dia kita haram semua, tidak kan, makna market tu akan lebih besar, dan kita yakin makna dia income kepada operator pelancongan yang akan bertambah. Baik, yang kedua, saya melihat bahawa pelancongan di Melaka ni dia lebih tertumpu di Kota Melaka lah, Bandar Hilir lah. Kan, dan kita lihat lah, sebab tu orang tu dulu kata jauh berjalan, luas pemandangan. Datuk pernah pergi Bali? Bali saya tak pernah. Tak pernah pergi Bali. Yang lain tempat lain pergi. Kita pergi. Bali pun pernah. Apa baik, kita tengok orang putih Datuk. Dia boleh duduk tengah sawah padi dekat Bali tu, bayar satu malam sampai RM2,000-3,000 duduk dalam chalet, dalam tengah sawah. Punya dia nak rasa suasana tu kan. Dan saya pernah berjumpa dengan segerombolan pelancong-pelancong daripada Belanda ketika saya buat campaigner semangat pekerja-pekerja estate saya, staff saya di Lembah Arai tak silap saya. Di Bukit Tinggi. Ada satu kawasan tu tiba-tiba macam dia gunung, dia jatuh, jadi dia tebing tinggi. Jadi dia dapat matahari tu lah pukul 11, 12, 1, 2, lepas tu tak ada matahari. Kan, jadi bila saya jumpa dengan orang-orang Belanda tu, saya tanya, what are you doing here? Why don't you go to Jakarta? Datuk apa? Tahu tak apa dia jawab? Kata, why should we go to Jakarta? Because in our country we have many high-rise building, but we don't have this. Betul juga kan? Yang tu yang dia tak ada. We don't have this. Kan, sebab kawasan tu saya tengok, dia tangkap ikan dia setahun sekali je. Sungai dia jernih, dan kita ada tempat-tempat yang potensi, contoh di Asahan kan, kita kena explore benda tu. Sebab bila kita panggil cake economy tu, dia pelancongan tu dia tak boleh bertumpu di bandar, harus dikembangkan sampai kampung-kampung. Sebab Melaka ni dia pelancongan, so makna dia kemakmuran daripada income pelancongan tu dapat dirasakan oleh kata menyeluruh, bukan saja bertumpu di kalau dulu kita panggil Bandar Hilir lah. Ya, Bandar Hilir. Tapi kita tengok Melaka memang ialah dari segi hasil mahsulnya memang tidak ke mana, tetapi yang produk pelancongan ini menampakkan bahawa ada potensi untuk menarik pelancong-pelancong. Saya setuju dengan apa yang Wabi katakan, ketengahkan soal sejarah dan sebagainya. Salah satu konten Wabi buat tu yang sejarah tempat jalan kereta api maut tu. Itu benda yang kadang-kadang orang politik ni dia kena berfikir sesuatu yang di luar kotak untuk memberikan suatu pengalaman baik tentang sejarah. Saya rasa tak nampak betul-betul Melaka fokus ke arah itu. Betul. Datuk pernah tengok tak satu konten saya cerita tentang Universitas Hang Tuah? Ya. Okey. Itu saya kata tadi. Jadi bila kita kata jauh berjalan luas pandangan, bila saya berada di Indonesia, baru saya perasan di Indonesia ada sebuah universitas. Nama dia Universitas Hang Tuah, yang dimiliki oleh Tentera Laut Indonesia. Kalau macam kita di Malaysia apa? Universiti apa? Yang di Sungai Besi tu, universiti apa? Universiti Pertanian mana? Bukan, yang punya tentera tu.
Universiti apa? Universiti Pertahanan, kita punya Universiti kita Pertahanan. Universiti Pertahanan. Ya. Kan? Universiti Pertahanan. Tapi di Indonesia ada Universitas Hang Tuah yang dimiliki oleh tentera laut tau. Oh. Jadi bila saya tahu tu, dulu saya duduk Indonesia saya tak kisahlah sebab kita tak terlibat politik. Tapi bila dah balik kampung, dah jadi wakil rakyat, saya kata kenapa saya tidak explore balik. Dan saya pergi, Datuk. Saya pergi khusus untuk pergi ke universiti itu, saya explore. Dan saya dapat berbual dengan dia punya public relation officer dia. Dan dia juga bawa saya melawat sekolah-sekolah dia. Rupanya di Indonesia ni, Datuk, kalau tak silap saya lah, dia ada 130 lebih sekolah yang nama dia Hang Tuah. Nama Hang Tuah. Dia ambil nama Hang Tuah tu 100. Kan, dan dia ada 2 buah universiti nama dia Hang Tuah, satu di Surabaya, satu lagi di Pekanbaru. Kan? Saya Pekanbaru. Patut Melaka lah buat. Pekanbaru tu saya tak hairan lah sebab Riau tu lah memang dalam wilayah Melaka. Tapi saya hairan kenapa dia di Surabaya. Maka bila saya bertanya dengan mereka, kenapa universiti yang dimiliki oleh Tentera Laut Indonesia ni dinamakan dengan Universiti Hang Tuah? Dia kata sebab bagi kami, Hang Tuah ni adalah pahlawan maritime Nusantara. Dan kami tahu bahawa Hang Tuah itu orang Melayu. Jadi apa makna dia tu? Kita nak tunjukkan bahawa orang Melayu ni hebatlah. Hebat. Handal. Jadi insya-Allah benda tu, kalau saya melihat memang dalam perancangan saya bagaimana kita nak mengangkat balik Hang Tuah ni, bukan sekadar orang kata ini cerita-cerita dongeng, tapi cerita betul. Bagaimana kita boleh mengangkat Hang Tuah ni akan menjadi daya tarikan untuk orang Nusantara datang ke Melaka melihat. Kerana apa? Kerana sejarah Hang Tuah itu sebenarnya dicatat dalam Kesultanan Melayu Melaka. Baik, Wabi. Bila kita ingin mengilhamkan satu perubahan yang drastik yang boleh memberi kebaikan kepada rakyat, tentunya kuasa itulah paling penting. Ya, betul. Kalau tanpa kuasa, kita tak boleh buat apa yang kita impikan. Betul. Jadi Wabi dipertanggungjawabkan sebagai panglima dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi satu benda yang harus diberikan adalah bagaimana kita nak memenangi hati rakyat. Jadi persiapan khususnya PAS dan Perikatan Nasional dalam berhadapan dengan PRN akan datang. Baik, Datuk, sebenarnya kalau kita lihat strategi yang kita gunakan di Melaka, dia mungkin tidak sama dengan apa yang PAS lakukan di Kedah, Kelantan dan sebagainya. Kerana mereka di sana kan ialah masyarakat yang banyak pondok dan sebagainya. Tapi kita di Melaka ni merupakan sebuah negeri yang dijajah paling lama tau. Kalau kita buka semua buku sejarah, Melaka merupakan satu-satunya negeri dan dijajah paling lama dalam dunia, 446 tahun. Lama tu. Jadi sebab tu dia cara berfikir orang Melaka ni dia mungkin tidak sama dengan Kedah, Kelantan dan Terengganu. Baik, apa yang kami lakukan adalah, kalau Datuk lihat, Melaka ni tenang aja. Walaupun pilih bergolak, Melaka tenang. Tenang. Kan, di peringkat apa kita panggil nasional bergolak, tapi Melaka tenang. Kenapa? Pendekatan yang kita ambil ini merupakan pendekatan yang dicetuskan idea oleh Tan Sri Datuk Presiden. Nama dia apa? Budaya politik matang, sejahtera. Jadi hari ni kalau kita melihat, khususnya di kalangan anak muda, dia bosan kalau kita berpolitik. Mereka sangat mendambakan sebuah suasana politik baru. Bila kata reform, bukan reform di mana berguling atas jalan. Bagi saya reform masih politik lah. Bagaimana kita sebagai politik, kita membina budaya politik yang matang, tidak berkelahi, konstruktif, aman damai, saling menghormati, respect. Sebenarnya rakyat, saya rasa lah rakyat dambakan politik yang macam ni. Sebab tu saya kata hebatnya Tunggul Fahim. Dia sebut dulu tahun 2000 berapa, masih saya di Indonesia lagi. Kan? Jadi saya lihat sangat-sangat praktikal, dan inilah yang didahagakan oleh rakyat. Baik, yang kedua, kita panggil rakyat memerlukan politik solution. Bukan politik tuduh-menuduh. Kan, dia tuduh, dia nak keputusan tu. Dia nak keputusan. Dia nak result. Sebab tu kita di Melaka, insya-Allah, saya tak boleh cakap dalam pasukan lah. Pada strategi, insya-Allah, kalau dah siap nanti kita boleh bercakap ke mana kita nak bawa Melaka. Kalau rakyat beri mandat kepada kita, ke mana kita nak bawa Melaka. Baik, saya boleh bagi secara umum dulu. Kita perlu kembalikan zaman kegemilangan Melaka, Sultan Melaka. Sebab ramai orang Melaka tak tahu. Saya nak cerita, Datuk, saya pernah pergi ke Lima kali kedua. Bila saya melihat pasukan daripada Afrika Selatan, engineer yang menerbang helikopter dia, luar biasa kan. Dan majoriti yang hadir di Lima kedua tu adalah orang Melayu. Anak-anak Melayu.
Dia panggil apa, Malay, apa, Cap Malay kan? Ya. Cap Malay kan? Cap boleh. Cap Malay. Mereka orang Melayu. Kalau kita tanya mereka asal daripada mana tu Menek, mereka akan kata Melaka. Kalau tanya kat Melaka lagi kat mana, dia akan kata Serkam. Betul tak tu? Serkam. Saya pernah berbual dengan dia orang. Dia tanya, "Are you speak English?" Yes. Oh, dia kata, I'm a Malay from Africa. Dia cerita lah tok nenek dia apa semua kan. Saya kata, macam mana nak proofkan you ni orang Melayu asal daripada Melaka? Pertama dia sebut Serkam. Kan? Dia kata Datuk from Serkam, okey. Ada perkataan Melayu yang boleh sebut, dia kata jamban. Jamban. Saya kata what? Jamban? Toilet. Kan? Jadi masuk di macam saya kata, Datuk, orang Melayu ni sebenarnya hebat. Tapi bila setelah lama dijajah kan, jadi kita akhirnya kita tidak menggunakan kehebatan kita untuk kita memajukan kita punya apa? Masa depan dalam berbagai bidang lah. Sebab tu penting macam saya bila keluar bekerja di luar negara, kita dapat melihat. Kan, kita dapat melihat. Baik. Kenapa hebatnya Kesultanan Melayu Melaka? Pertama, dia menjadi pusat perdagangan kan? Ya. Betul kan? Kanun laut pertama dalam rantau Asia ni ditulis, dia buat dari Melaka. Kan, bukan di tempat lain. Zaman Sultan Mansur Shah. Melaka menjadi apa? Pusat ilmu kan? Pusat dakwah. Ya. Kan? Jadi, dan kita lihat kenapa Melaka boleh menguasai ketiga-tiga bidang, pusat pemerintahan, pusat dakwah, pusat ekonomi. Betul. Baik, lihat balik siapa raja dia. Latar belakang sultan dia. Baik, Sultan Melaka ni kalau Datuk lihat sejarah, dia didokong oleh 10 orang ulama. Saya tak boleh nak sebut satu-satu lah. Ya. Tapi antaranya saya sebut lah Datuk, dia panggil apa, Mendik Maksab. Datuk tahu siapa ulama nama Mendik Maksab? Itulah Tok Macap. Tok Macap yang di Dulang Tunggal kan, masjid dia masih ada lagi. Itu antara ulama yang berkhidmat dengan Kesultanan Melayu Melaka. Dan hebatnya Sultan Melaka ni, antaranya Sultan Alauddin Riayat Shah, ilmunya menyamai ilmu seorang mufti. Kan? Itu kehebatan yang ramai tak tahu juga. Saya pun banyak tak tahu lah tu. Jadi bila rajanya agamanya hebat, macam kita kata Tok Guni Aziz bila ke Kelantan, orang Cina, orang India semua respect. Kan, kalau kita lihat di Parlimen Rayon tu, Jelutung pun masih lagi sebut Tok Guni Aziz kan. Itu hebatnya. Betul. Jadi kita kena kembalikan Melaka ni, kita panggil zaman macam tu. Kan, bila kanun yang dipakai dalam mentadbir Melaka itulah berasaskan kepada syariat Islam. Sebab tu Datuk, kita kat Melaka kita tak perasan Datuk. Kalau kita pergi ke Indonesia, orang Melayu Indonesia kata apa? Kami Pak, orang Melayu ini dia panggil adat bersendi syarak. Adat bersendi syarak. Syarak bersendi Kitabullah. Dan inilah sebenarnya yang ada di negeri Melaka sebelum dia dijajah oleh Portugis. Kan? Sebab tu kalau kita pergi ke Riau Portugis tak jajah. Portugis jajah kota Melaka je, macam kita kata Kuala Lumpur. Kan, pusat pentadbiran itu je yang dijajah. Tapi wilayah Melaka yang berada di Kepulauan Riau, Lingga, dia tak ambil. Jadi saya alhamdulillah 8 tahun di sana tu. Dapat berjumpa dengan masyarakat Melayu, mereka masih kental dengan adat-adat Melayu dan mereka berpegang. Dia kata adat bersendi syarak bersendi Kitabullah. Dan kita saya Melaka ni kita kena kembalikan ke arah situ. Baik, yang kata nanti macam mana lah orang Cina apa semua. Zaman Kesultanan Melaka, Babah ni datang daripada mana? Babah. Betul. Kan? Kita kena Ceti ni siapa? Ya, betul. Kerana orang faham Ceti ni yang bagi pinjam duit, bukan. Ceti ni lah mereka-mereka yang datang daripada India di zaman Kesultanan Melaka dan mereka berasimilasi dengan baik dengan orang Melaka. Sebab tu saya Datuk, baru ni bila saya buat pertemuan dengan Ceti, saya jemput mereka asrama pagi rumah saya. Saya terkejut, mereka cakap bahasa Melayu tu sebiji macam kita bercakap. Ramai pecahan dia tak ramai. Sekarang ni ada 100 lebih kot tinggal lagi di Gajah Berang tu lah. Jadi kalau kita kata itu bagaimana orang Cina yang datang berdagang di Melaka, dan kalau kita lihat sejarah, Sultan Melaka bagi mereka satu kawasan yang sekarang ni sebenarnya Jongke Walk tu lah kawasan mereka. Kan, untuk mereka melakukan perniagaan dan sebagainya. Jadi bagi saya tidak ada masalah. Kan, insya-Allah. Jadi saya melihat ke arah itu. Jadi penting bagi kita di Melaka, kalau rakyat bagi kita mandat, kita kena melihat sejarah dan kita kembalikan sejarah kegemilangan kita. Dan supaya Melaka pertama akan macam Datuk katalah, kita
jadi pelancong. Tapi pelancong yang berasaskan kepada Islamic tourism. Bagaimana Kota Padang itu sendiri? Datuk pernah tahu tak Kota Padang ni antara kota yang memenangi anugerah kota dia panggil wisata halal terbaik dunia. Dah berapa tahun dah Kota Padang. Padang pun bersih pula. Bersih. Jadi kita boleh sebenarnya. Melaka kita boleh jadi maknanya market kita luaskan. Dan di kalangan orang rakan-rakan kita Cina, Tionghoa, mereka jangan susah hati. Sebab saya Datuk, antara perbualan saya dengan Datuk Ronald Gan, pengerusi Persatuan Baba Nyonya ni, dia tanya saya, YB, dia kata sekarang ni masalah, dia kata nanti buy Muslim first apa semua kan, ni kan. Saya kata mudahnya, saya mengambil pelajaran daripada apa yang berlaku di Kota Jakarta apabila Anies Baswedan kan, waktu tu nak pemilihan gubernur dengan Ahok. Jadi Anies menawarkan bagaimana nak membina kembali ekonomi orang Islam yang berada di Jakarta, sebab majoriti orang Islam di Jakarta tu saya ingat 90% tapi mereka miskin. Dia kata kita akan gunakan konsep macam kekemat, kita kata kekemat lah, tapi dia panggil OC lah. Dan ketika itu masyarakat Tionghoa kata bagaimana ni saya Anies Baswedan sebut mudah saja. Dan jawapan yang sama saya berikan kepada pengerusi Persatuan Baba Nyonya Malaysia. Saya kata kita dalam Malaysia ni, kita lah masyarakat berbagai budaya bagaimana, dan kita sebenarnya berasimilasi dengan baik. Dan dalam setiap rantaian perniagaan itu pasti akan ada rakan-rakan daripada kaum Tionghoa. Betul lah tu kan? Betul. Jadi mereka tidak tertinggal sebenarnya. Tak tertinggal lah. Jangan fikir kata kita nak buat ni, mereka tak. Anies Baswedan jawab macam tu. Sebab dalam kita bercakap soal gula, okey, kita nak tubuhkan macam kata kekemat. Terlibat tak kawan-kawan kita yang bukan? Terlibat. Jadi sebab tu bagi saya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kerana orang politik mempolitikkan isu ni, menjadikan rakyat jadi keliru. Kita tengok macam di Kelantan, YB. Gedung-gedung besar tu milik siapa? Milik orang Cina. Dia boleh berniaga dalam keadaan aman dan sejahtera. Betul. Walaupun PAS menjadi pemerintah kerajaan negeri kan. Betul. Itu kita nampak, kita kena hayati benda tu secara mendalam. Islam ni tidak diajar untuk menzalimi sesuatu saja kan. Baik, YB, saya nak pergi kepada kemuncak ni. Tangan sudah di hulu sempena dengan akan datang PRN ni. UMNO dah nak bersahabat. Apa pandangan YB tentang semangat yang cuba dihulurkan oleh Ketua Pemuda UMNO khususnya yang mewakili Merlimau Melaka? Baik, sebenarnya Datuk ni, kalau saya sebagai rakyat ni, bila kita turun ke bawah semua kan, memang kita dapati bahawa rakyat di bawah mereka sangat-sangat mendambakan, mengharapkan bahawa berlaku satu penyatuan Melayu antara UMNO dan PAS lah. Tapi saya tidak boleh mendahului pimpinan. Saya untuk menjawab soalan Datuk, saya mendahului pimpinan. Tapi memang itulah harapan sebenarnya, kalau boleh UMNO dan PAS ni bersama. Kerana kan macam kata Tuan Guru Presiden, kalau Islam itu selamat, Melayu itu selamat. Kerana perbezaan antara kita dengan UMNO, kita bawa politik yang berteraskan kepada Islam. Mereka berkawan kebangsaan. Betul kan? Betul. Jadi bagaimana kedua-dua ni boleh digarapkan, InsyaAllah lah. Tapi saya tak boleh mendahului sebab tu kita di Pakaian Melaka kita belum menyambut. Belum menyambut. Tapi bukan berarti kita menolak, kita panggil bukan kerjasama, bukan kita menolak penyatuan ummah. Sebab PAS ni pun saya rasa di peringkat pimpinan kita pun kita juga menawarkan benda yang sama. Kan kita menawarkan bahawa parti-parti Melayu ni bersama, dan juga orang-orang yang bukan Islam yang tidak ekstrim bersama kita. Dan saya rasa gagasan ni jauh lebih besar daripada apa yang ditawarkan oleh Ketua Pemuda UMNO Malaysia lah. Saya nak beri kredit dekat Yang Berhormat lah. Sepanjang perbualan tentang isu semasa dan juga soal-soal apa yang dibincangkan pada inilah yang perbincangan yang paling terbaik yang pernah saya lalui, kerana banyak intipati sejarah yang kadang-kadang saya rasa kita tak baca sejarah, kita tak tahu sejarah, kita rasa kecil. Ini Melaka ni, orang lain menamakan Hang Tuah itu sebagai orang kata idola, tetapi di negeri Melaka sendiri kita agak seperti tertinggal, kan? Tak nampak. Yang ada sekolah tuntua je. Ada tuntua. Jadi ini perkara yang menarik dan mungkin boleh dipanjangkan andai kata Allah menjayakan apa yang kita sedang usahakan ini. Kita yakin bahawa Melaka akan berubah. Yang paling akhir saya tak tanya tak boleh, sebab saya selalu suka tengok konten Yang Berhormat.
kopi yang Wabi tengok di Indonesia tu, jenis-jenis kopi tu, apa sebenarnya yang membezakan? Saya nak tanya tu sebagai penutup bicara. Baik, dia banyak orang tak tahulah. Dia Sainis sebenarnya ada sejarah dia. Dulu ketika Allahyarham Tan Sri Datuk Tan Sri Yahya Ahmad di RB. Ya di RB tu. Dia nak take over Proton. Okey. Kan? Datuk di media tahulah kan. Lama dah. Kemudian Tun M tanya dia, kalau I bagi Proton ni, you nak bagi rakyat apa? Jadi kebetulan waktu tu ladang Gadik di Kupang Kedah tu adalah milik Gadik. Gadik memang milik arwah Datuk Yahya Ahmad. Tapi di manage by KLK. So dia hantar dia punya Datuk Basrah Jalil dengan Datuk Abdullah Nawi, kalau tak silap saya. Datang jumpa, lepas tu dia jumpa saya, dia kata, boleh tak Bakri you ambil sampel tanah? Dia kata, apa sampel tanah? Dia kata, sebab kita nak buat kajian apa nak ni kan. Saya kata, tak perlulah. Saya kata, sebab kalau kita lihat di Baling ni, orang kampung tanam kopi. Kenapa kita tak tolong developkan orang kampung ni dengan kita buat projek kopi? Kan. Jadi itulah projek kopi itulah yang dirasmikan oleh Tun M. Dan itu menyebabkan Tun M bagikan Proton kepada DRB waktu tu. Jadi saya ada kat situ lah. Cuma waktu tu saya masih budak mentah lah, tapi saya kuat PAS. Kan, jadi dia pernah datang ambil saya dengan helikopter, bawa pergi ke Segambut, jumpa dengan pemberita untuk pasal projek ni lah. Tahun saya ingat dalam 1993 macam tu lah. Jadi sebab tu saya tahu tentang kopi. Sebab tu kalau Datuk tengok di Parlimen, saya memang bukan tekan lah. Sebab dulu kenapa projek tu kita dah buat kilang, tapi dia fail. Baik, sebab dia fail. Pertama, waktu tu orang Malaysia ni dia tak minum kopi macam sekarang. Betul kan? Betul. Ini kopi yang macam-macam je ni. Sekarang ni Datuk, kalau tak silap saya, kita import lebih kurang 33,000 tan setahun tau. Sedangkan dalam negara baru 3,000 tan aja. Jadi maknanya kita ada margin dalam 30,000 tan untuk kita keluarkan kopi kita sendiri. Lepas tu saya suruh buat kopi Kedah. Baik, Nestle sendiri Datuk, dia ada keluarkan special edition tau, nama dia kopi Kedah. Yang ditanam di Sek. Dan saya waktu tu Nestle buat di Sek, saya buat di Kupang Kedah. Kita kerjasama dan kita tahu variety kopi yang ada di Sek Kedah itulah daripada Ivory Coast IC. Ivory Coast yang Nestle bawa. Dan hari ni kalau Datuk nak try the special edition, pergi cari kat semua kalau ada lah Nestle. Baik, kemudian kopi ni Datuk, dia sebenarnya dia ada 4 jenis lah. Yang paling top adalah Arabica. Arabica paling top. Baik, Arabica ni dia panggil the world number 1 lah. Dia panggil Highland Coffee. Dia tumbuh di kawasan-kawasan yang berbukit yang agak sejuk lah. Yang kedua lah Robusta. Robusta ni tumbuh di kawasan yang panas. Dia sebab Robusta dia perlukan cuaca kemarau dan panas untuk dia induce flowering. Maka kalau di Malaysia tu dia sesuai Baling, Kedah, memang sesuai lah. Lepas tu Vietnam boleh, Indonesia di belah Lampung boleh. Baik, ketiga dia panggil Liberica. Hari ni bila kita cakap kopi, kebanyakan di kementerian menteri sini pun dia akan refer pada Liberica. Liberica ni ditanam di kawasan yang hujan banyak, di Johor, di Sarawak. Tapi dia sebenarnya kualiti dia nombor 3. Permintaan di peringkat dunia pun dia tak berapa. Tak berapa kan. Baik, yang keempat dia panggil Excelsia lah. Baik, kopi ni Datuk, walaupun benih yang sama, ditanam tanah yang berbeza, dia punya kualiti taste dia akan berbeza diikut tanah. Jadi kebetulan di Indonesia tu dia ada 7 variety yang diakui antara variety terbaik di dunia. Sebab tu saya kenapa saya share tu sebab knowledge. Betul lah. Kan kalau saya cerita tentang politik, orang stres. dia tak boleh stres sangat. Dia stres kan. Jadi santai. Bagi saya gini, bagi saya mudah Datuk. Kita kena, bagi saya budaya politik baru ni, politik yang memberikan informasi, betul, ilmu, buka minda, betul. Ilmu, kan. Ya. Saya suka macam tu. Saya pun setuju. Saya pun setuju. Kalau di orang kata dimasukkan dalam kepala kita cita-cita politik saja yang tidak menambah ilmu tentang benda-benda yang Wabi sajikan, kadang-kadang kita rasa rugi, sayang. Sebab tu saya merasakan kalau Kementerian Pertanian, sebab saya pernah bercakap di Parlimen, kenapa tidak letakkan kopi ni di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi, tapi kerajaan tak mahu. Dia tak bawa Kementerian Pertanian juga. Sebab kita boleh hasilkan kita punya, kalau Nestle boleh jual kata kopi Kedah.
Kan sebenarnya kalau kita buat betul, kita boleh macam contoh di Indonesia ada tujuh variety. Toraja di Sulawesi, Kintamani di Bali, Lampung, Robusta Lampung, kemudian dia ada Java Gold, dia ada Blue Mountain, dia ada Aceh, dan dia ada Mandailing. Banyak dia. 7. Dan antara world number 1 adalah Aceh Gayo. Aceh. Kita tak boleh buat macam tu. Itu yang saya kata tadi. Kita buat kita boleh sesuai Robusta, Arabica tak sesuai. So sebab tu saya kata kalau boleh kerajaan beri penumpuan Kedah dan juga Perlis tanam kopi Robusta, dan dia akan jadi punya Malaysia punya speciality. Kita boleh pergi market, orang kata kalau orang Indonesia ni kopi apa, kopi Toraja, ni kopi apa, kopi Lampung, ni kopi apa, kopi Kedah. Boleh. Tunggu kita tukar kerajaan. Wabi jadi menteri komuniti, ambil kopi tu masuk bawah komuniti lah. Jadi terima kasih banyak Wabi. Sama-sama. Dan saya sebenarnya antara peminat kopi juga. Kopi hala hitam dan sebagainya. Saya minat ke arah tu. Jadi bila saya tengok konten tu, saya kata Wabi menampilkan suatu benda yang rakyat kena faham dan tahu. Ilmu tentang kopi, dan kita tak semestinya kita bercakap politik 24 jam Wabi kan. Ada benda yang kita kena sajikan satu yang menarik pada rakyat. Baik, pengalaman saya di Vietnam dulu, saya minum kopi tu nak tunggu tu sampai 5 minit. Itu kopi apa tu? Dia biasa di Vietnam ni kopi dia adalah kopi Robusta. Robusta Baik, Robusta ni pertama dia kafein dia tinggi. Oh, tinggi Dan kemungkinan tanah di Vietnam tu mungkin dia lebih sedikit acidity dia tinggi. Sebab tu kopi Vietnam ni biasanya kita lihat dia lebih pahit dan dia lebih rasa macam masam-masam sikit. Saya itulah saya nampak ini satu perbincangan yang menarik. Terima kasih Wabi. Walaupun sibuk jaga kawasan dekat nak PRN, tapi sudi lagi bersama dengan bicara mufakat, dan saya yakin insya-Allah dalam masa terdekat kita adakan siri-siri lain untuk memberikan informasi kepada rakyat, khususnya yang melibatkan soal-soal ilmu dan sebagainya. Terima kasih Wabi. Saya doakan semoga Melaka berubah. InsyaAllah langkah ke Seri Negeri itu akan menjadi kenyataan. Baik, terima kasih Datuk. Jadi terima kasih kepada semua yang bersama dengan Wabi, dan kita yakin bahawa sesuatu yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita hanya berusaha untuk merubah daripada yang tak baik kepada yang baik. Semoga sokongan ini berterusan. InsyaAllah Melaka berubah. Langkah ke Seri Negeri semakin mantap insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam.